So hari ni kita akan pergi ke kedai untuk beli barang-barang untuk dimasak. So hari ni kita akan cari barang-barang untuk masak shabu-yaki. Shabu-shabu. Ya. Masakan berkonsepkan shabu-shabu. Jadi kita akan cuba cari dekat area sini. Pertama sekali kita akan try tengok dekat Lotus. Dan seterusnya kalau tak ada, kita akan cari tempat lain pula lah. So kita akan ke Lotus sebentar lagi. Sekarang kita berada di Lotus. Ni pun aku nak try guna HDR. Tengok macam mana dia punya end result nanti video. Ni sambil-sambil tu lah. So vlog ni akan gunakan HDR. Tengok. HLG. Okey, bahan pertama yang kita akan cari apa dia? Bahan dia? Mi. Okey, kita akan cari mi. Mi macam mana? Mi yang macam Maggi tu pakai yang tu kan bang? Ya, boleh. Ini bahan yang kita akan perlukan. Terus. Tak ada yang kecil. Kita nak pakai jenama apa? Tak kisah apa-apa. Asalkan halal. Stream ni kalau HLG nampak lagi terang. Tapi nanti tengok masa edit dekat komputer tengok macam mana. Lagi terang ke ataupun perlukan color grading ke adjustment ke, dia aku check masa edit nanti baru tahulah. Dah, kita jumpa Lotus. Bahan kedua yang kita perlukan adalah Dan nak buat sos dia tu, jadi Nurin kata apa? Nurin kata apa? Apa ni? Okey. Roasted sesame. Wah, ini kot yang menghasilkan rasa sedap tu. Yang kita makan tu. Oh, sup. Okey, oden okey kot. Oden okey. Okey, paling utama sekali kita nak kena dapatkan daging. Ada tak kat sini daging? Tengok pilihan-pilihan daging yang ada dekat Lotus ni. Wagyu beef. Bolong ayam. Ni apa? Beef salami. Wagyu. Ada daging yang kita cari? Tak ada. Korean spicy chicken. So ni pun next time boleh dijadikan menu untuk camping juga ni. Japanese dumpling kimchi. Kimchi Korea. Tapi kenapa Japanese pula? Dumpling. Ni Malaysia dumpling. Tapi aku tengok gambar ni macam curry puff. Adakah curry puff adalah kategori Malaysia dumpling? Ya ke? So bahan untuk dicampurkan ke dalam sup. Wonton. Boleh lah. Wonton. Shrimp. Dia yang tahu bahan apa nak digunakan ni Nurin. Yang kita ni tak tahu sangat. Jadi main teka je lah apa benda yang itu hari ada dalam bahan yang masa kita makan tu. Hopefully betul lah bahan-bahan ni. Masih lagi mencari dan meneka-neka bahan yang perlu digunakan. Mungkinkah ini? Scallop.
Seafood tofu. Oh, okey. Okey ni, sedap ni. Daun ketumbar. Chili oil tak ada kat sini. Nanti kita akan cari kat tempat lain pula. Dan kita akan cari sayur yang akan dimasukkan ke dalam sup. Ni apa tu? Enoki, cendawan enoki. Kinawan enoki. Okey. Ini bahan penting juga ni dalam sup. Cili nak kena campur dekat kuah dia tu. Baru ada pedas-pedas sikit. Boleh guna bahan ni. Crispy fish chili. Ini bahan-bahan yang ada dekat Lotus. So selebihnya kita kena pergi tempat lagi satu. Apa nama kedai dia nanti aku tengok. Nama kedai dia yang tu selebihnya kita akan cari kat situ. Kalau ada. Select payment time. Have you seen? Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Kita cari kat sini ni. Ada satu frozen food. Jiwa Jaya Frozen. Dengan sebelah. Oh, ada dua sebelah-sebelah. Okey, kita try tengok kat sini. Ada tak ada? Oh, apa Rinting Frozen Food Siang Berhad. Saya tengok kat sini, ada tak ada? Setakat ni tak nampak lagi bayang-bayang. Bukan ini yang kita perlukan. Fish and soy. Oh, ni pun tadi ada juga. Dekat Lotus tadi. Wah, geng. Ada. Ini yang kita cari. Ada di sini. Banyak pula tu pilihan. Ui, lambang mata ni. Tapi semua jenama apa? Alana. Oh, jenama Alana. Dia ada buat siap potong untuk syabu-syabu. Semua daging. Grade yang sama. Oh ni Alana rib eye syabu-syabu. Alana blade syabu-syabu. Oh, dia ada yang bawah apa? Sirloin. Okey. Ada beraneka jenis. Okey geng, ini yang kita cari. Daging yang mana? Ini apa? Ini daripada bahagian mana tadi? Rib eye. Ibu ambil daripada rak mana? Rib eye. Kalau rib eye 200 gram RM8. RM8.5. Kalau yang blade RM9.20. Kalau yang sirloin ni slip loin RM10.20. Main RM10.20. Okay, abang ni mana tak tahu. Ya, rasa macam yang rib eye ni okey, cantik ni. Yang rib eye. Salmon. Ikan tong. Oh ni apa? Kambing. Apa ni? Mutton apa tu yang tak tahu. Oh, mutton. Boleh buat sup. Oh, ni lamb shoulder dah siap potong. Wah, tinggal perap lah. Okey. 1.4 kilo. Harga dia RM50.26. Kalau nak buat stick pun ada lah, geng. Ni rib eye stick, sirloin. Oh, okey. Sirloin stick. So untuk buat stick pun ada lah dekat sini. Harga dia kalau ni berapa?
Oh, tak ada harga pula. Oh, okey. Harga dia RM18.30, 350 gram. Kalau rib eye steak 350 gram RM14. Kalau beli sekilo RM45. Sirloin. Oh, otak geng, otak ikan 50 pieces RM31. Semua ada dekat sini. So next time kalau kita nak pergi camping, kita boleh lah beli kat sini. Burger kambing pun ada, burger lembu oblong. Okey, RM9.55. Lengkap geng kat sini, semua ada. Kalau untuk bakar-bakar ke, ni buat wrap apa semua pun siap. Tadi aku tengok kat sini pun ada dia punya rempah ni, alat-alat untuk perap dia. Black pepper sauce, semua ada. Komplit. So total tadi RM60.90. Setakat ni yang kita dah beli tu kosnya lebih kurang dalam RM160. Tapi kuantiti tak tahulah, nanti kita tengok. Kuantiti dia adakah sama macam yang kita makan itu hari dekat kedai, ataupun kali ni kuantiti dia lagi banyak. Kalau lagi banyak, bermaksud untunglah sikit compare tu makan kat kedai. Tapi kalau kat kedai boleh melantak sebanyak-banyaknya, lagi untung kot. Nanti kita compare. Okay, Nurin sedang buat preparation barang-barang. Okay, Yin, apa persediaan yang perlu dilakukan? Bawang putih. Bawang putih? Ya. Bawang putih ni, daun ketumbar, Daun bawang dengan cili. Ya, dipotong halus betul. Nak buat sos. untuk buat sos. Alamak, grimis. Kita tengah prepare barang-barang. Tak apa, kita kena cari tempat untuk berteduh. Jom kita alihkan meja ni ke lokasi yang selamat. Okey. Kat luar hujan tadi gerimis, so kita pindah lokasi ke dalam rumah lah. Pastikan sedap Yin. Sos ni. Ya. Bahan dia sama kan macam yang kita makan kat kedai tu? Tak ada yang kurang kan? Ya, sama. So mana kita expect rasanya akan sama lah. Ya. Mudah je. Proses pembuatan sos. Apa tu yang kau tambahin? Ni. Resep sing. Resep sesame. Sama dengan itu hari yang kat kedai? Tak, lain sikit lah. Lain sikit. Yang ni dijangka lagi sedap lah. Agak-agak je. Okey, ni dia punya cili ni. Kasih pedas. Nak pedas lagi? Dulu, okey, 3. Nanti tak cukup, kita tambah lagi. Ni kalau dah habis, dah tak lagi lah. Boleh buat lagi. Boleh buat lagi. Ini penting kan. Ini paling penting. Okey, last sekali. Apa tu? Sesame oil. Sesame oil. So, kita akan rasa sikit apa nama sos yang Nurin dah buat ni. Wow. Ui. Sama seperti kat kedai. Yin. Kemon lah Yin. Sama Yin. Ada chili oil. Lagi sedap. Bermaksud lepas ni kalau pergi kedai, kita kena bawa chili oil sekali daripada rumah. Sebab itu hari tak ada kan chili oil? Tak ada. Ingat ni, apa nama kedai tu? Shabuyaki. Shabuyaki.
korang kena sediakan chili oil. Sebab bila ada chili oil, dia punya tahap kesedapan dia meningkat separuh kali ganda. Still melekat lagi ya. Tapi tak apa. Okey. Dia melekat yang tengah ni saya. Kejap Dina. Satu. Okey. Ya. Tidak ada. Tahu ke anda pun dekat lagi dah okey. Hampir nak celup tangan ni. Sama nak Takak bu. Nak masuk dalam sup. Masuk nak mana? Bagiannya dibungkus ni tu. Macam tu. Macam welcome to my world. Macam menumpil wang. Ambil apa? Tak cakap apa? Mi, pon. Nak mi sikit. Sikit cerita dah. Cepat. Okey geng, alhamdulillah kita dah siap makan tadi syabu-syabunya style. So aku nak summarizekan sikit. Kalau kata macam tadi aku beli barang-barang sendiri, total cost dalam 160. Dan masa kita makan kedai tu dengan orang yang sama, kita menghabiskan almost 200 lah. Boleh kata 200 lah per orang. So kalau dari segi situ pun dah nampak berbaloi lah. Maknanya kalau masak sendiri kat rumah, boleh kata berbaloi. Dan nampak macam tak banyak beza dia, tapi beza dari segi bila kau makan kat rumah, kau tak perlu nak tunggu, tak perlu nak tunggu lah. Kalau kat kedai kan kena register dulu, lepas tu lepas sejam baru datang balik kan, baru boleh makan lebih kurang lah. Lepas sejam baru boleh makan. And then masa tengah makan tu pun dia bagi limit dalam 1 jam 1 jam 50 minit lebih kurang. Maknanya kau kena makan cepat-cepat dalam tempoh sebelum 2 jam tu kau kena beredar lah. Maknanya kalau kau kebulung macam mana pun, nak makan banyak-banyak gila pun, tapi kau ada limit masa tu. Kalau nak untung, kau kena betul-betul lapar dan kau kena makan dengan cepat dan banyak, baru untung. Kalau tak, aku rasa kaedah yang kita dah buat tadi ni, masak sendiri lagi untung lah. Okay, so itu saja aku punya conclusion untuk aktiviti makan-makan petang ni. Okay, jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.